coming home. Argentina malukan England. Yes! Mana fans England yang kata it's coming home tu? Aku nak tengok mana. Okay. Kalau kita sebut pasal perlawanan dia ni kan, first half England nampaklah bagus sikit. Diorang bagi challenge dekat Argentina. Diorang punya pergerakan, gameplay diorang pun nampak bagus. Until second half betul-betul sampah. Salah satu sebab kenapa England kalah disebabkan oleh bodoh punya manager. Decision manager Thomas Tuchel betul-betul sampah. Bayangkan second half England dah score gol baru 1-0, bukannya 5-0 ke 3-0 ke 4-0, tak ada. Baru 1-0. Thomas Tuchel ni dia pergi parking bus. And serious, aku tak tahu apa benda yang Thomas Tuchel tengah fikir. Bayangkan korang lawan dengan juara dunia, bukannya tim kecil. Lepas tu Thomas Tuchel tu dia pergi keluarkan Declan Rice. Dah lah player penting. Waktu first half pun dia dah power. Tapi dia pergi keluarkan Mamat tu dan gameplay terus jadi teruk. Tapi satu je lah, Argentina deserve pergi ke final sebab diorang punya mentality dan juga semangat untuk comeback tu betul-betul luar biasa. Korang tengok game lawan Egypt, korang tengok game lawan England, memang well deserve untuk pergi ke final. Manakala England kena tunggu lagi 80, 90, 100 tahun untuk dapatkan World Cup. It's coming home.